tanggungjawab. Semua akan ditanya. Tak boleh lepas tangan. Apatah lagi khusus kan? Bukan semua masalah lain, masalah ni khususnya. Semua akan ditanya. Adakah engkau telah bertanggungjawab? Bagaimana kamu lepaskan isteri kamu untuk apa? Belajar atau tidak? Dia tahu tak masalah ni? Macam mana anak perempuan kamu? Tahu tak masalah ni? Kan? Kalau kamu tahu, kamu ada usaha tak? Ada kamu hantar dia? Atau cari guru untuk mengajar dia? Atau kalau tidak, kamu hantar bawa dia di mana? Ada didik tak dia tentang perkara ni? Ataupun kamu sendiri? Semua akan ditanya. Seorang wanita adalah pemegang amanah pada harta suaminya. Begitu juga wanita. Walaupun kita dengar pemegang amanah, dia kena laksanakan tanggungjawab pada harta suaminya. Begitu juga dalam bab fardu ain. Dia juga pemegang amanah, dia patut kena laksanakan, wajib dia kena laksanakan, kena lepaskan, bantu suami dia. Jangan dia fikir, nak buat ni kalau suami aku tak suruh, kan? Suami aku dosa. Tapi dia juga kena bantu suami dia macam mana nak lepaskan masalah ni juga. Jangan harap suami ya, kan? Jadi suami ni kadang kalau kita tak push, isteri tak push, dia tak tahu kan? Jadi isteri kena pujuk, bang, kita dah pergi mana-mana, kita dah berjalan mana-mana, kita dah melancong satu tempat. Tapi satu tempat yang abang melantang. Abang dia bilang, dunia mana kita dah pergi dah? Satu tempat dia abang. Macam mana saya dapat belajar melepaskan tanggungjawab ni, yang mana kita semua bertanggungjawab, yang mana kita semua berdosa kalau tak belajar. Dia berkata, belajar apa? Kan? Tak cukup kat masjid. Dah pengaji fiqh ada, tafsir ada, usuluddin ada, macam-macam ada. Betul bang, itu belajar. Tapi yang mana fardu ain untuk saya, yang mana saya kena belajar. Kalau saya tak tahu, abang pun lagi tak tahu. Pasal apa ni? Saya tuan tubuh dia, darah keluar pada saya. Kalau saya tak tahu, abang lagi tak tahu, kan? Lagi abang silap faham pula. Jadi saya pun tak berdosa. Patutnya abang patut lagi. Abang pun sepatutnya berdosa juga. Jadi atas perkara ni abang hantar saya. Jadi si isteri telah memberi dorongan juga kepada suami supaya dia dapat melaksanakan amanah, pemegang amanah tanggungjawab kita. Bukan hanya harta suami. Ni harta memang tamsilan saja. Harta, mana harta ni? Diri dia pun harta suami. Jadi dia sendiri kena fahamkan suami dia. Kalau tidak, suami suami kalau tak disuruh, tak dibagi kelebihan, maka dia tak akan faham kelebihan wanita ni. Dia hanya kata kahwin, suami isteri dia kena masak dia, kena basuh baju, setrika baju dia. Tapi perkara lain dia tak tahu. Jadi nanti kita akan serangkan depan lagi keistimewaan wanita sebenarnya. Allahu Akbar. Akan ditanya mengenainya. Kemudian lafaz jazakumullah khairan diucapkan pada ulama-ulama dahulu dan sekarang yang telah mengambil tanggungjawab. Sebenarnya untuk masalah ni, masalah darah wanita, bicara darah wanita. Dulu saya buat kitab Tuhfatul Aizah fi idai masail dima'in nisa. Hadiah untuk insan yang mulia dalam menjelaskan darah wanita, haid, istihadah dan nifas. Sebenarnya bukan baru dibuat. Ulama-ulama dulu yang rasikh fil ilm, yang mendalam ilmu dia, dia orang dah buat dah. Dia orang dah karang kitab bahasa Arab dah. Terlalu banyak. Mereka dah buat dah. Cuma oleh kerana zaman bertukar zaman, mungkin kita dah lama dah jauh dengan mereka, sehingga nak baca kitab pun susah. Ibarat yang ditulis oleh mereka pun susah. Kenapa? Orang dulu buat kitab, dia lagi susah ibarat, lagi orang kata famousnya, lagi susah baca, lagi kamu tak boleh faham. Terror orang tu buat. Zaman sekarang terbalik. Zaman sekarang lagi bagi mudah lagi. Kalau tak cukup dengan raja. Orang dulu kalau kitab dia tu memang susah kan. Dahsyat. Mana itu memang pokai okey. Tapi zaman sekarang kalau macam tu tak dibaca. Apatah lagi kitab yang tak nak baring. Dengan apa? Matan yang mughlaq, yang terkunci. Mesti ada ilmu balaghah. Bukan ilmu balaghah tak cukup tak? Ilmu mantiq kena ada situ. Allah Akbar. Lagi susah. Oleh kerana dulu-dulu dia orang dah buat dah. Tapi zaman sekarang ni orang nak baca nahwu pun daraba kan. Datang kepala guru balik kepala bulat.
Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Dulu kalau kita hafal darabah tu, mau sekali nafas ya. Kalau orang belajar nahwu sorof lah kan, sekali nafas ya. Tapi zaman sekarang kita tegur sikit tak boleh lah. Susah. Jadi kita dah banyak dah, ulama-ulama dulu dah buat dah. Sebenarnya mereka lebih mahir, lebih bijak, lebih pintar buat kita haid, kita darah wanita. Sebab itulah ucapan jazakumullah khairan katsira kepada mereka yang telah buat kan. Cuma ini yang saya datangkan ini hanya apa, sebagai untuk memudahkan saja. Oleh kerana zaman kita ni faham-faham sajalah kan. Dah kalau ada bahasa kita orang tua kita bahasa lama tak boleh nak faham kan. Bukan semua boleh faham. Bumi jadi bom, bawah mim kan. Bumi bom pun bunyi bom juga kan. Borak jadi borok. Islam merah kan. Allahuakbar. Kisah memang masyhur lah kan. Dulu ada satu orang pelajar, Masya Allah, dia pergi Mesir. Alhamdulillah 10 tahun, 15 tahun tak balik. Balik kampung, orang kampung mesyuarat, AJK mesyuarat nak buat Islam merah. Macam sekarang lah kan, musim Islam merah, mana kata orang dapat ceramah kan. AJK kata buat apa kita pergi panggil penceramah jauh-jauh, nak bayar mahal-mahal buat apa. Ni orang kampung kita balik. Orang kampung kita balik, panggil orang kampung kita dah. Belajar jauh-jauh kan. Jadi mereka pun petang pada ustaz ni. Ustaz ni dia duk fikir tak, dia pergi sana. Nama dia mengaji, tapi dia pergi berniaga. Dia pergi berniaga. Jadi bila balik nak kata orang panggil ustaz, nak kata ustaz tak boleh juga kan. Dia kata ni sama ni kami jemput ustaz kan. Dia pun duk fikir nak baca kitab Arab, nak mutalaah susah. Aku tak reti. Dia pun ambil kitab Jawi lama. Zaman tu mana ada kitab-kitab lain, kitab yang boleh mudah faham sikit, kitab Jawi lama. Tapi sebenarnya kitab Jawi lama lebih susah daripada kitab Arab. Saya teringat lagi, saya jumpa dengan satu orang syekh, Tuan Guru Haji Awam di Pondok Lanai tu. Saya tanya dia, kitab Arab dengan kitab Jawi yang mana susah? Dia kata kitab Jawi lebih susah dia. Sebab dia domir hu nya. Sebab tu kalau terjemah halaman yang kita kembali pada nya mana kan. Kalau bahasa Arab dia tahu, dia punya patah balik tu hu nya tu kan, pada siapa dia tahu. Jadi dia pun mutalaah lah. Mutalaah dia kan Islam merah. Dia pun tak apalah. Maghrib tu, lepas sembahyang maghrib, dia pun mulalah dia punya ni baca subhanallazi asra bi amri. Masya-Allah, qiraat memang terror lah. Syekh Sudais punya kan, Syekh Gharimi. Dah baca kemudian dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu didatangkan beruk, dia pun naik beruk. Lalu AJK orang kampung dia, ustaz, kami duk dengar ustaz-ustaz ceramah naik borak. Naik borak. Tapi hari ni kami dengar ustaz kata naik beruk. Saya mengaji beruk. Mana ada? Dia kata barakah. Barakah kan. Naik beruk. Apa merah? Makna dia bahasa tu dia tersilap kan. Tapi dia tak mau patah balik kan. Padahal kalau dia patah balik tak apa dia. Wallahu alam, saya tersilap lah. Rupanya naik borak bukan naik beruk. Jadi kita lama macam tu. Jadi kita terima kasih ada ulama-ulama sudah buat dah buat kitab, dah susun, kita ucap terima kasih. Jadi kitab ni saya datangkan untuk apa? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah SWT meridai apa yang telah mereka lakukan dan mencatatkan amalan-amalan tersebut sebagai sedekah jariah. Semoga Allah SWT telah menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, serta menjadikannya pahala berterusan hingga ke hari kiamat. Sebenarnya kitab kecil ini yang ada depan muslimin dan muslimat ni kan, sebenarnya kitab kecil ni hanyalah susulan kitab-kitab lain. Kitab-kitab dah banyak, hanya susulan saja. Macam-macam kita tengok kitab bicara darah wanita ni dah keluar macam-macam jenis dah. Boleh tengok kan. Jadi kitab saya ni hanya susulan kitab-kitab lain dalam membantu dan memudahkan orang yang baru hendak mendalami masalah ni. Yang mana dulu kita tak pernah dengar, hari ni kita akan dengar. Yang mana dulu kita tak pernah tahu, hari ni kita akan tahu. Yang mana dulu kita pernah dengar, ustaz,
Dulu kami hanya belajar kitab darah haid ni sekali lalu macam tu sikit dia. Tapi macam mana ada 1200 muka surat ni? Jadi hari ni kita akan tahu. Ini hanya nak membantu. Kalau ikut hati saya, bukan 1200 muka surat, lagi tambah lagi 2000 muka surat, ada lagi. Tapi memadailah yang ada kat sini supaya tak pening kepala. Tapi insya-Allah kalau hadirin hadirat ikuti dengan sepenuh, sungguh-sungguh, insya-Allah dia tak akan datang boring. Sungguh-sungguh insya-Allah Allah akan buka. Mudah ya. Bila kita tahu dia punya kaedah, formula-formula dia, insya-Allah akan mudah. Maka mudahlah kita memahami setiap apa dia punya selok-belok, setiap dia punya masalah dia, hingga kita dapat menyelesaikan masalahnya. Lantaran itu saya yakin bahawa apa yang ada dalam kitab kecil ini belum sampai ke tahap yang telah dicapai oleh ulama-ulama agung yang terdahulu. Tetapi saya merasakan bahawa kewajipan ini perlu ditunaikan sekadar yang saya mampu dengan memohon hidayah dan taufik serta pertolongan daripada Allah SWT. Saya juga berharap agar para ulama muqarrabin yang berkemampuan dan berkelayakan dapat meneruskan perjuangan mereka dalam menyempurnakan apa yang kurang, membaiki apa yang salah dan membetulkan apa yang silap. Saya dengan penuh perasaan rendah hati mengaku bahawa saya belum mencapai tahap atau matlamat dan wawasan yang sebenar, walaupun telah bertungku lumus dengan segala usaha yang ada 3 tahun setengah. Walau bagaimanapun, apa yang dapat saya usahakan adalah bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan menambahkan lagi kefahaman terhadap perkara yang akan dibincangkan nanti. Oleh itu, kitab kecil ini juga dihidangkan sebagai tahdis bin ni'mah. Tahdis bin ni'mah, kerana Allah dah bagi satu ilmu, kita tak boleh lokeh. Sebenarnya nak syukur pada Allah. Ini nikmat Allah bagi, jadi kita kedepankan juga. Takut nanti simpannya, bila dah tahu simpan, nanti Allah tekankan dengan api naga. Itu saya takut. Ini nikmat Allah bagi, saya buat juga walaupun dalam kesusahan. Dalam menghasilkan maksud ini, dalam menghasilkan maksud yang kita nak lepaskan supaya semua orang, baik lelaki, baik wanita, baik orang tua, orang muda, faham pentingnya tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi nak hasilkan maksud ini, sewajarnya anda memiliki kitab kecil ini. Sebaiknya adalah, tak payah fotostat lah kan. Mana sewajarnya setiap orang satu rumah satu kitab. Sebaiknya lah. Kalau ada lagi baik setiap orang satu kitab. Satu orang datang jumpa saya, dia memang beli 5 kitab. Saya tanya, Tuan nak nak jual ke apa dia? Kita nak bagi hadiah kat surau-surau. Dah, dia kata, saya ada anak perempuan saya 5 orang. Jadi saya mahu tiap orang ada kitab ni. Jadi saya tak ada masa nak ajak. Paling kurang saya telah usaha untuk mereka setiap orang belajar. Saya tak mahu dia orang berbuku, setiap orang belajar. Saya kata sampai tahap tu dia punya fikir. Nak selesaikan masalah ni supaya anak dia sendiri besok kalau di akhirat, kalau dalam masalah ni ditanya adakah dia telah ambil tanggungjawab menyelesaikan masalah ni, dia boleh jawab tiap-tiap orang saya dah bagi dah. Dan mereka tiap-tiap orang menjawab, bapak saya dah tunaikan tanggungjawab dia. Walaupun dia tak mampu nak mengajar saya, tapi paling kurang dia dah telah tunjuk jalan bagaimana untuk nak menolak masalah ni, nak menyelesaikan masalah ni. Allah, sewajarnya anda memiliki kitab kecil ini untuk membantu menghuraikan beberapa masalah yang kusut mengenai haid. Bukan kusut lagi dah. Nak ongkek itu susah macam ni. Kadang-kadang kata darah ni haid. Orang ni kata bukan. Orang kata ni barang macam ni. Yang mana satu? Saya pun jadi confused. Kita kena buka balik. Padahal masalah tu macam tu ya. Tapi orang yang faham dia silap faham. Allah. Nanti bila sampai tempat bab-bab saya akan tunjuk apa yang mereka faham. Melalui apa yang kita tengok daripada ibarat kitab turas, kitab orang tua kita, ulama-ulama kita. Allah, mengenai haid, istihadah, nifas. Macam tadi bab nifas, tak sabar nak tahu apa? Pembedahan, tak sempat lagi yo. Memang masalah wanita terlalu banyak. Haid dia, istihadah dia, paling banyak istihadah. Kemudian masalah nifas, masalah dah beranak, darah nifas, berapa hari, bila keluar anak, bilakah mandi wiladah. Bab mandi wiladah pun banyak confuse. Ada kata lepas beranak
walaupun keluar darah mesti kena mandi bila dah. Ada tak? Lepas beranak kan, walaupun darah keluar mesti kena mandi bila dah. Nanti kita akan baca betul tak betul kan? Allahu Akbar. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan kitab ini dapat membantu menyelesaikan masalah anda. Semoga Allah SWT dengan limpah kurnianya memberkati kehidupan anda serta memberi taufik kepada anda untuk membuat suatu amal dengan berdasarkan ilmu ilahi. Kata ulama, al-amalu bila ilmin mardudun. Sesuatu amal yang dilakukan tanpa ilmu adalah mardud, ditolak. Dan sebuah hadis riwayat Muslim telah disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waradun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dalam urusan kami, yakni tanpa ilmu, maka ia tertolak. Jadi apa, walaupun betul, tapi oleh kerana kita buat itu tanpa ilmu, maka dia ditolak juga. Macam orang sekarang kan, dia baca ayat Quran, dia tengok, dia boleh tafsir sendiri. Banyak tak? Oh, dia tafsir sendiri. Walaupun betul, itu pun dia salah. Man qala fil Quran li ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang menafsir Al-Quran dengan fikiran dia sendiri ataupun dengan apa-apa, dia rasa di logik tak logik, maka betul dia punya tafsir itu pun dia kira salah, kerana perjalanan saluran yang diambil cara tak kena. Allah. Sebab itulah dalam untuk menjaga perkara ni, ulama kata dia kena belajar, dia kena main pada saluran ilmu yang sebenar. Sebab tu kita tengok Imam Malik, Imam Abdullah Mubarak radhiyallahu anhu berkata, al-isnad min ad-din, walau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad merupakan sebahagian dari agama. Kalaulah bukan kerana sanad, nescaya orang akan cakap mengikut apa yang disuka. Jadi kalau tidak, orang akan ikut sekarang ni ulama ni kata, ni kitab dia kata, tapi dia tak tahu pun, hanya ikut-ikut. Tanpalah dalam perkara darah wanita, dia tak boleh ikut-ikut. Dia mesti kena ada formula dia, dia ada fakta dia. Sebab tu masa saya mengajar di di Jabatan Mufti JB Johor Bahru, termasuklah ahli majlis fatwa, ada 3 orang bersama saya belajar kan? Dan ramai lagi dia punya qadhi-qadhi semua bersama saya belajar. Saya akan bagi tahu mereka, ilmu ni ilmu pakai fakta. Fakta kawaid dia tak boleh goreng-goreng. Kalau ceramah dia boleh goreng, dia boleh goreng sana. Ada benda lain dia boleh goreng. Tapi kalau dia tak tahu fakta, tak tahu kaedah, maka dia tak boleh. Dia akan sangkut. Jadi perlu ada fakta. Sebab tu perkara sangat-sangat penting. Belajarlah dengan betul-betul. Jadi saya akan nanti bila habis pengajian ni, saya akan ijazahkan sanad supaya setiap orang, sama ada lelaki wanita, boleh mengajar, sebarkan ilmu ni, InsyaAllah. Akhir sekali, jika anda berasa perlu mengetahui masalah ini dan ingin memiliki kitab kecil ini, milikilah ia dengan fikiran yang terbuka dan hati yang lapang, tanpa mengira kos perbelanjaan yang akan dikeluarkan. Janganlah berkira demi untuk meninggikan agama, supaya anda dapat keluar daripada kejahilan. Semua perkara ini hanya akan mendatangkan kebaikan, manfaat kepada akal yang dahaga dan hati yang ada talab, yang ada keinginan. Yang lain boleh baca sendirilah kan. Yang penghujung ini, walau bagaimanapun saya tidak memasukkan perselisihan pendapat fuqaha, ikhtilaf mazahib dalam kitab ini, melainkan sedikit sahaja saya masukkan. Jadi dalam kitab ini saya tak masukkan bab ikhtilaf, hanya sikit saja, supaya apa? Setiap kita yang belajar mahir di atas mazhab yang kita pegang, yang mahir di atas mazhab yang kita ikut, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Supaya apa? Kalau kita masukkan semua mazhab, kita pun jadi confused. Hak mazhab atas mazhab Syafi'i pun tak tahu lagi, kita campur lagi, jadi caca merbah. Jadi supaya tak campur tu, kita belajar yang ni bab atas mazhab Syafi'i. Sebab tu ikhtilaf hanya sikit saja saya sentuh. Saya menggunakan tulisan bumi kan. Saya ada orang tanya, kenapa Ustaz tak pakai kitab Jawi? Saya kata saya nak manfaatkan kitab ni untuk seluruh umat, kerana seluruh Malaysia bukan semua orang boleh baca Jawi.
Kan? Banyak orang tak boleh baca Jawi. Tapi kalau Rumi, alhamdulillah. Tapi insya-Allah saya akan cetak juga untuk bahasa Jawi. Paling kurang saya mau semua orang dapat baca, lagi mudah faham bahasa Rumi. Dan saya guna bulan Masihi. Kadang-kadang juga macam tu juga. Bukan semua orang dapat hafal bulan Masihi, kan? Bulan apa? Bulan Hijri. Kan? Bulan Masihi dia tahu. Bulan Hijri ni, kalau saya tulis dalam bulan Hijri, susah mereka nak faham. Jadi untuk pertama, bagi mudahkan, saya pakai bulan Masihi. Supaya nanti kita bandingkan dengan bulan Hijri. Supaya apa? Nanti masuk bulan Hijri, kata apa? Sekarang Rejab, Syaban, dia pun terfikir Rejab, Syaban, dia tak pernah tahu. Ataupun baru nak belajar, apa yang dia silap bulan kan? Lagi susah. Jadi pakailah bulan Masihi dulu kan. Dan sebagai contoh-contoh bulan pada Rajab, kerana hendak memudahkan pembaca dan mereka yang baru hendak mendalami masalah ini. Lantaran ramai di kalangan orang awam yang masih selalu dengan tulisan Jawi dan bulan-bulan Hijri. InsyaAllah Ta'ala edisi Jawi dengan bagi kitab ini akan diterbitkan pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Semoga Allah SWT memberkati kitab kecil ini dan menjadikannya sebagai suatu amal soleh kepada semua masyarakat Islam, sama ada bagi pihak penyusun atau pembaca, serta menjadi kelazatan kepada semua perkara. Jadi kita haraplah supaya apa, kita akan rasa seronok nak baca. Jadi kita mau jadi seronok nak baca. Jadi orang kalau di pondok, di madrasah kata apa? Sebagai ulat kitab. Ulat kitab. Sampai kitab pecah, dia baca lagi. Macam tu sampai tahap tu. Jadi kita mau suka, lagi baca, lagi suka, lagi baca, lagi suka. Tapi kalau baca, Allah. Yang ni dia nak lepak kitab tu. Jadi insya-Allah kalau perempuan hadirin hadirat ikuti insya-Allah. InsyaAllah kita tak akan rasa jemu, insyaAllah. Cuma saya shortcut semua, kita nak masuk pada part sebenar kan. Wallahu a'lam. Sekarang dah masuk Aisyah. Jadi kita tunaikan sembahyang Fardu Aisyah dulu. Yang lepas tu kita sambung balik. Kenapa mungkin orang tanya, Ustaz tak bolehkah buat ampul lepas pukul 10 kita sembahyang? Bukan tak boleh. Tapi kita kesian pada wanita-wanita bila masuk waktu dia tak sembahyang lagi. Tiba-tiba kita ajak dia suruh. Tiba-tiba dia datang period. Maka dia telah menangguhkan, dia tak boleh sembahyang lah. Sebab tu baik kita sembahyang dulu sebelum ke. Jadi wanita sembahyang, kita pun dapat sembahyang juga. Orang dah sembahyang jamaah tak apalah. Berjalan.